diperas ugut di KLIA. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe channel saya untuk dapatkan info-info yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Okey. Dalam TikTok tular satu video yang di-upload oleh seorang lelaki, saya rasa dia tu warga negara Indonesia, di mana dia buat ayat dekat video tu, dia diperas ugut di KLIA 2. Okey, tak tahulah apa cerita dia kena peras ugut apa, cuma apa dalam komen tu ataupun uraian yang diberikan tu adalah mengatakan dia dah timbang beg dan tak bawa barangan yang terlarang. Okey, dia kata dia telah diperas ugut dan beberapa video panjang telah pun diarahkan di padam. Cuma dapat satu video ni lah. Okey, jadi saya ada baca komen-komen juga. Saya ada baca komen dan ramai yang mengatakan mereka juga mengalami masalah yang seperti ini. Ada yang kena peras ugut itulah, kena pau lah, itulah, inilah ya. So hari ni saya nak bercakap sebagai pengguna. Sebagai saya pun pengguna. Okey, jadi saya nak bagi nasihat kepada anda semua. Sekiranya berlaku insiden-insiden seperti ini, di mana kamu didekati oleh orang yang tidak dikenali, mengatakan tolong bawa beg ke, ataupun kata beg kamu lebih berat ke, ataupun macam-macam lah, kata pasport kamu tak betul ke apa, jangan mudah percaya. Okey, jangan mudah percaya sebab mereka ni adalah satu geng yang akan melakukan benda-benda macam ni, kata beg berat lah, balut lah, itulah, inilah, dan akan menjadikan warga asing ni sebagai mangsa. Mana dia tahu warga asing ni nak balik kan, dia akan menjadikan mangsa. Okey, jadi sekiranya anda dipaksa untuk memberikan duit atau apa-apa, okey, jangan bagi, sila terus mencari polis bantuan yang ada dekat sana ataupun staff-staff airport yang ada dekat sana. Okey, jangan bagi. Okey, sebab sindiket-sindiket ni akan berkeliaran di tempat-tempat macam tu lah. Okey, tak kisahlah KLIA 1 atau KLIA 2. Okey, jadi saya pun nak minta pihak KLIA, okey, untuk sentiasa memantau perkara-perkara seperti ini di luar sana. Okey, saya bercakap sebagai seorang pengguna. Okey, jadi sebagai seorang pengguna, saya minta pihak KLIA lebih membuat pemantauan di tempat-tempat seperti ini supaya pelawat-pelawat yang nak datang atau nak balik ni tidak menjadi mangsa ataupun menjadi mangsa kepada orang-orang seperti inilah, di mana dia akan membawa imej buruk airport tu sendiri. Membawa imej buruk airport itu sendiri, mengatakan airport ni ada macam ni. Okey, jadi kepada warga asing juga, kalau dapat benda-benda macam ni, jangan mudah percaya. Tak kiralah sebelum di luar ke ataupun selepas dekat gate. Saya pun ada pernah orang PM saya mengatakan sampai dekat gate, mereka dikatakan diambil pasport dan diminta duit. Katanya cop tu palsu lah apa benda. Okey, yang boleh membuat pengesahan cop tu palsu atau tidak adalah immigration sahaja. Okey, okey, kalau immigration sahaja yang boleh buat pengesahan cop tu sama ada original atau palsu. Orang lain tak boleh. Tidak boleh buat pengesahan. Pengesahan hanya immigration saja. Jadi apa yang saya nak sampaikan, hati-hati dekat airport. Kalau ada benda-benda macam ni, terus pergi dekat pihak berkuasa yang ada dekat sana. Kalau mereka macam buat memaksa ke, tarik tangan ke apa, jerit sekuat hati. Dekat sana ramai orang akan datang. Okey, hati-hati dan jangan bazirkan duit anda dengan benda-benda seperti ini.